Dalam hadis-hadis sahih, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menceritakan peristiwa besar yang akan menandakan akhir kehidupan dunia dan permulaan alam kebangkitan. Tiupan sangkakala, satu bunyi yang tidak ada tandingannya. Ia bukan sekadar tiupan, tetapi detik pemisah antara kehidupan dan kematian, antara dunia yang kita kenal dan alam yang kekal abadi. Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebelum kiamat Dajjal akan keluar dan akan berada di bumi selama 40. Perawi hadis ini iaitu Sayyidina Abdullah bin Amr radhiyallahu an mengatakan bahawa beliau tidak tahu apakah yang dimaksudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan 40. Sama ada 40 hari atau 40 bulan atau 40 tahun. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan menghantar Nabi Isa bin Maryam alaihi salam ke dunia. Rupa Nabi Isa alaihi salam mirip Sayyidina Urwah bin Mas'ud radhiyallahu an. Nabi Isa alaihi salam akan mencari Dajjal, lalu menangkapnya dan memusnahkannya. Selepas itu, manusia akan tinggal selama 7 tahun dalam keadaan aman, damai, tanpa sebarang permusuhan walaupun antara dua orang. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan meniupkan sejenis angin sejuk dari negeri Syam yang akan mematikan sesiapa sahaja yang ada iman atau kebaikan walaupun sebesar zarah dalam hatinya, sehingga tidak tinggal seorang pun. Malah jika ada sesiapa dalam kalangan kamu yang masuk ke perut gunung sekalipun, angin ini akan menjejakinya dan mematikannya. Baginda bersabda, selepas itu hanya tinggal di dunia ini orang-orang yang jahat sahaja, yang dalam hati mereka langsung tidak ada iman. Mereka hidup dengan keringanan dan kecepatan burung. Sebagaimana burung ringan dan cepat berterbangan, demikianlah mereka ini ringan dan cepat dalam menunaikan tuntutan nafsu jahat mereka. Dan dalam pembawaan binatang buas, yakni dalam menzalimi dan menindas orang seperti binatang buas. Kebaikan tidak dikenali sebagai kebaikan dan keburukan tidak dikatakan buruk. Syaitan akan menjelma di hadapan mereka lalu berkata, adakah kamu akan menerima perintahku? Mereka bertanya, apa yang kamu perintahkan kami? Yakni apa-apa sahaja yang kamu perintahkan kami akan ikut. Lalu syaitan memerintahkan mereka supaya menyembah berhala dan mereka akan mentaatinya. Pada masa itu, kelihatan kehidupan mereka mewah dan selesa. Kemudian, sangkakala akan ditiupkan. Sesiapa sahaja yang mendengar bunyinya akan pengsan kerana kedahsyatan bunyi suara itu. Dan dia menjadi lembik tidak berdaya sehingga kepalanya tertunduk.
Orang yang pertama mendengar suara tiupan sangkakala ialah seorang lelaki yang sedang memperbaiki kolah air untanya dengan tanah. Lalu dia akan pengsan, dan orang ramai pun mula pengsan lalu mati. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan hujan renyai-renyai seumpama embun. Kesan daripada air hujan itulah jasad-jasad manusia akan tumbuh hidup semula. Selepas itu, sangkakala akan ditiup sekali lagi. Lantas, tiba-tiba, semuanya akan bangun berdiri dan mula memerhatikan ke sekeliling. Kemudian dikatakan, "Wahai manusia, bergeraklah menuju Tuhan kamu." Para malaikat akan diperintahkan, tahanlah mereka di medan penghisaban, kerana mereka akan disoal dan amalan mereka akan dihisab. Selepas itu, akan datang pertanyaan. Keluarkan ahli neraka daripada kalangan mereka. Maka akan datang pertanyaan lagi. Daripada setiap berapa orang yang dikeluarkan? Akan dijawab, daripada setiap 1000 orang, keluarkanlah seramai 999 orang. Baginda bersabda lagi, inilah harinya. Kanak-kanak akan menjadi tua, yakni kedahsyatan dan panjangnya hari tersebut akan menyebabkan kanak-kanak menjadi tua, walaupun pada hakikatnya mereka belum tua. Dan inilah hari yang betis-betis akan disingkapkan, yakni hari yang suatu bentuk kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang khas akan dizahirkan. Dalam satu riwayat lain, apabila para sahabat radhiyallahu anhum mendengar bahawa yang akan masuk neraka ialah 999 orang daripada 1000 orang, maka mereka menjadi begitu risau, sehingga wajah-wajah mereka menjadi pucat. Lalu baginda bersabda, sebenarnya seramai 999 orang yang akan masuk neraka ialah daripada Yakjuj dan Makjuj, dan orang-orang kafir dan musyrik. Sementara seorang dari 1000 orang itu yang akan masuk syurga ialah daripada kalangan kamu dan orang-orang yang mengikut cara hidup kamu. Bukhari